Saya ni, saya ambil asam sebab saya pening. Pening UT ke? So this one color dia color ni color apa tadi? Ni color New Day. New Day. Okey, macam UT memang pakai size XS sayang. Okey, kalau macam Mira memang 2XL kakak. Okey, UT memang SS. Kenapa sebut 2XL? Yang 2XL. Tak apa. You nak XS. Okey, boleh. UT pakai XS. Mira double XS dia cakap. Boleh, UT nak menang. So ni New Day yang Mira pegang color. UT tu tak boleh kali dengan Fatah. Siapa cakap? Okey. Okay, korang 1K saja lagi. Kita ada penampilan khas. Janji pakai baju yang tadi tu. Ya Allah, sorry 10,000. Kau nak masuk ke tak nak berapa follower? 20 kan? 20. Okey. Sekarang kita ada 9,000. So lagi 10K untuk kita capai 20K. Betul. 9,000 tak lagi 10K. Yuti kena dengan saya. Yuti, yang kacau mana? Saya ni dah tak cukup tidur. Saya blur-blur tau malam ni. Lagi 1,000 sayang. Janganlah gula-gula kamera. Aku juga kena kecam nanti. Cukuplah tu. Okey korang. Dan tadi saya tanya cardigan ada saiz apa? Okey, sorry. Apa tadi yang dari XL? XL ada kan? Kita sampai double XL kan? Ya, kita punya saiz semua saiz dia daripada XS sampai double XL. So korang jangan risau. Double XL double XL. Saya study tau. XL sampai double XL. Double XL. Fatah dah study, jangan main-main ya. Lagi tanya apa lagi? Tanya je semua soalan. InsyaAllah Fatah boleh jawab. Tapi yang pasti kat rumah awak, saya dah nampak dah candle tu ada, spray tu kat ada. Rumah saya, kat rumah kita. Kat rumah kita. Perfume tu ada. Memang Fatah pakai semua. Saya adalah peminat produk Amber lah. Tapi yang awak dapat tu saya dah buka ni. Saya yang spray-spray tu saya ada spray semua satu rumah. Kan? Lah cerita pasal spray ada tak dalam beg kuning? Tak ada? Tak ada. Malam ni tak ada. Oh, dah habis dah? Semua dah sold out dah. Perfume dah semua. Wangi spray. Tau. Candle dia. Semua wangi. Candle saya dah bakar dah nak habis tapi. Betul. Saya nampak dah nak habis. Candle tak apa. TV minta lagi. Mata tengok. Macam banyak je. Macam banyak kat sini. Wangi tak korang? Tak habis. Yuti size apa? Gula-gulakan kita. Apa? Yuti tadi dia pakai baju Amber size apa? XS lah. Lambat lagi SS. Sorry. Kita ada inside joke kat sini. Okey. Jadi nak tengok yang mana satu lagi? Yang mana lagi satu? Mana lagi? Tunjuk outfit Mira. Tunjuk outfit Mira. Baju. Tengok. Tunjuk sikit awak punya trench ni coat. Baju saya trench coat ni ada dua warna. Saya ada warna yang saya pakai ni warna maroon burgundy macam tu. Lagi satu warna brown korang. Ya? Hashtag rumah kita. Ni. Okey. So ada dua warna. Okey, yang ini saya pakai dengan jeans. Lepas tu sebenarnya korang boleh je pakai dengan skirt pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi selalu kita tengok trench coat kan, macam kita pergi travel overseas kan, trench coat semua kain tebal-tebal kan, kain yang itulah kain untuk winter punya coat kan. Tapi ni trench coat made in Malaysia. So kain dia nipis, cantik kan, elegan. Soalan untuk perempuan muslimah seperti Mira untuk menggayakan. Dan sebenarnya korang boleh je pakai beg boleh, tak pakai beg pun boleh. Terpulang. Macam saya, beg saya kena longgarkan sikit. Suami saya suruh tadi. Yuti tak baik dia suruh ni apa dia? Cakap dia suruh ketat-ketat kan tadi kan. Tak adalah. Nanti Yuti kena kecam. Dengan siapa tu? Apa dia? Yuti pun ada hater sekarang. Sabarlah Yuti, hidup kita memang tak dapat memuaskan hati semua orang. Betul. Yang pasti kita sayang Yuti. Betul. Dan masing-masing bang lagi 700 je nak dapat 20,000 followers. Cepat. Aku dah tak percaya dah cakap Yuti ni. Betul Betul korang 700. Okey korang cepat. 700 lagi. Share akaun ni. Share akaun ni. Lagi follow akaun ni, bagi 700 lagi orang follow. So cukup 20,000 nanti Yuti masuk. Betul. So dia masuk, dia bukan masuk kosong korang. Dia orang dah mention. Saya pun baru tahu cerita tadi. Aduh, comel lah. Tak apalah, biasalah kehidupan ni. Okey korang, Nur Danish pakai mana satu? Nur Danish pakai mana? Cardigan. Cardigan ni. Ya. Warna hijau.
Kalau orang pakai yang ini. Boleh share beg kuning tu dah ada orang pin. Sikit lagi. Okey, sikit lagi korang. 500 saja lagi. Harga asal 169. Sekarang ni malam ni beg kuning 148 korang. Pergi check out sekarang. Dia orang suruh review perfume ada ke Syafiq? Dan beg kuning tak ada kan? Tak ada. Kita sebenarnya ada bau baru ni kan, yang kita soon akan release.